Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Apalah. Siapa cik siapa? Cik siapa? Saya. Ni jawatan kosong sebagai SU ni. Awak tahu kan nampaknya. Ya. Jawatan kosong sebagai SU. Saya perlukan pekerja. Pekerja. Saya nak cek pekerja seorang. Apa seorang. awak datang sampai sini? Pejabat kan kalau nak minta kerja tak pergi pejabat lah. Sekarang trend baru. Tak payah perlu pergi pejabat-pejabat. Kita ke sini pergi cek orang. Macam awak masuk air je. Apa pula masuk air pula? Saya punya pejabat dekat Melaka Raya. Tengah renovate tu. Saya perlu 2 tingkat pejabat saya tau. Habis awak datang sini nak... Saya nak cek pekerja. Sebagai SU. SU tu sebagai SU, apa? saya tengok awak ni boleh jadi saya punya apa? Pembantu saya lah. Suri rumah saya. Ya. Suri rumah awak. Awak ni kan ada bini. Awak kan ada bini. Saya tak ada bini. Awak ada lelaki tak ada? Saya dah janda 5 tahun. Dah 5 tahun janda. Cantik. Ini betul-betul cantik. Cuba awak diri saya tengok. Jawatan kosong tu sebagai SU tu buat apa? Suri rumah tangga. Membantu saya uruskan rumah tangga. Nanti awak pusing saya tengok awak. Kenapa nak pusing ni? Sini. Saya nak tengok awak pusing. Mantap. Masih mantap. Saya tak nak lah kerja jawatan kosong. Boleh, jangan risau. Gaji berapa gaji? Gaji dia basic sekarang saya kasih awak 500 dulu. Orang gaji basic 2,000, awak 500 buat apa? Itulah awak tak faham. Awak kerja dulu sebulan saya tengok kalau awak kerja okey dapat uruskan rumah tangga saya dengan baik. Bukan kata 2,000 nanti saya kasih. 15K saya kasih awak, saya masuk Minang awak sekali. Banyak awak nak bagi Minang saya. Tak saya pun tak ada bini lagi. Saya tak nak, saya tak mau. 15K saya Minang awak. Awak cakap je 15K tapi duit tak nampak. Cakap bulat boleh. Ya Allah. Ini awak kejarlah dulu. Saya nak tengok duit tu dulu. Baru saya kejar. Duit ada. InsyaAllah ada. Duit saya ada. 15K saya nak tengok. Duit saya semua pakai tekan Awak QR. cakap mulut aja buat apa? Duit tu tak atas meja. Duit kat saya dekat bank. Aduh. Apa saya datang time cuti bank cuti? Ini masa sekarang duit saya masih ada. Ada berapa tu? Berapa awak nak cakap aja. Alah, sama berapa ringgit je. Berapa ringgit apa? Ini ada lagi. Tak nak. Banyak lagi duit saya. Saya tak mau. Awak tak mau? Awak cakap tadi 15K. Letak 15K. 15K saya nak awak kerja dulu. Kerja dalam saya sebulan. Nak tengok duit ada saya kasih awak 500. Awak tak mau sudahlah. Saya banyak lagi orang boleh saya cari. Kalau nak 15,000 nak bagi letak duit sini baru saya ambil. Awak 15,000 nak kasih ni jam. Awak sama RM3. Awak punya kerja saya belum tahu lagi betul tak betul. Tak tahu lagi. Betul. Saya memang di rumah boleh bersih rumah saya ke tak ada. Bersih memang bersih. Tak apalah saya nak jadi muda lah. Lagi sedap bagus lah. 15,000 tak nampak. Saya balik dulu lah. 15K nak bagi orang kerja. Sudahlah jalan lah. Saya lah yang muda. Pilih kaji, pilih